Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'. Tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembelajaran kita tadabbur ringkas surah An-Naml, yang mana kita masih lagi berada pada kumpulan ayat yang berkaitan dengan kisah Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Pagi ini kita akan menjejaki cerita lanjut apakah yang ditemukan oleh Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam setelah baginda alaihi salam melihat ada api, cahaya yang terang, yang api itu digunakan untuk memanaskan badan, digunakan untuk mendapat petunjuk. Mungkin ada orang yang berada di atas itu pada sangkaan Nabi Allah Musa, kerana perjalanan Nabi Allah Musa daripada Madian nak balik ke Mesir ini satu perjalanan yang sangat sukar, waktu malam, gelap, sejuk dan sebagainya. Jadi kita lanjutkan ayat yang ke-8. Tak keluar ayat 8 ni. Okey, sekejap ya. Okay. Saya bacakan ayatnya. Tuan-tuan dan puan mungkin boleh ikut ke macam mana? Boleh ikut kan? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاءها نودي أن بورك من في النار من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. Okay. Tengok di skrin TV, alhamdulillah dah keluar terjemahan ayat. Maka apabila dia, iaitu Musa, tiba di tempat api itu, dia dipanggil, dia diseru. Maknanya Nabi Allah Musa, dia naik ke tempat api yang dia nampak itu, tiba-tiba ada suara yang memanggil dia. Suara itu menyebutkan telah diberkati sesiapa yang berada dekat dengan api itu, dan telah diberkati sesiapa yang berada di sekitar api itu. Kemudian Allah mengatakan, Maha suci Allah, Tuhan yang mentadbir seluruh alam. Ayat ini Allah tidak menyebutkan dengan jelas suara tadi datang daripada siapa. Kemudian api itu sebenarnya berada di lokasi mana. Jadi macam mana kita nak dapatkan jawapannya? Kita kena merujuk, kita kena silang rujuk dengan ayat-ayat lain
dalam surah lain yang ceritanya sama, temanya sama. Jadi kita nak cari di mana lokasi api itu berada dan siapa yang memanggil Nabi Allah Musa. Kita buka terlebih dahulu surah Maryam, surah 19 ayat 52 untuk lengkapkan pencarian maklumat ni. Ayat 52 surah Maryam, Allah mengatakan wa nadainahu min janibit turil aiman, dan kami telah panggil dia. Nya tu siapa? Musa. Dari arah sebelah kanan gunung. Okay. Tur adalah nama sebutan bagi gunung Tursina yang kita selalu dengar nama Turi Sinin tu. Maknanya kalau berdasarkan ayat 52 surah Maryam, api itu berada di mana? Sebelah kanan gunung Tursina. Bukan di gunung Tursina tu, tapi dekat gunung Tursina itu sebelah kanan gunung itu. Jadi akan ada gambar rajah dia seperti inilah. Yang warna kuning tu gunung Tursina, maka yang warna hitam itulah api yang Nabi Allah Musa cari tu. Dekat situlah terdengar suara yang panggil Musa tadi tu. Okey. Kita rujuk satu lagi ayat nombor 16 surah An-Nazi'at, surah 79. Allah mengatakan idh nadahu rabbuh, ketika Tuhannya memanggilnya. Maknanya yang panggil Musa tadi siapa sebenarnya? Jawapannya adalah Allah. Bagaimana bentuk suara panggil tu kita tak mampu nak fikirkan. Kita serahkan perkara itu kepada Allah Azza wa Jalla. Yang mana suara itu datang sebenarnya di mana? Bil wadil muqaddasi tuwa, di lembah. Wadi ni lembah. Al-Muqaddas suci, Tuwa nama lembah tu. Jadi kalau kita gabungkan surah Maryam ayat 52 tadi digabungkan ayat 16 surah An-Nazi'at, kita mendapati rupa-rupanya api itu dia berada di sebelah kanan gunung Tursina, yang mana sebelah kanan gunung Tursina itu ada satu lembah. Lembah itu nama Tuwa. Lembah itu bukan lembah yang biasa, tapi lembah yang al-muqaddas, yang suci. Okey, setakat ni tuan-tuan jelas ya? Okey. Kita ambil pula ayat lain dalam surah Taha, surah 20, surah yang ke-20 ayat yang ke-12. Okey, kita nak lengkapkan penceritaan ini. Allah berfirman, inni ana rabbuk, sesungguhnya aku adalah Tuhan kamu. Maknanya Allah, suara yang Nabi Musa dengar yang ayat 8 tadi tu, yang suara itu kata telah diberkati siapa-siapa yang datang dekat api ini, yang ada kat sekitar api itu, maka Allah memperkenalkan dirinya, aku Tuhanmu. Maka bukalah kasutmu. Maknanya Nabi Musa waktu dia naik ke tempat api lembah Tuwa yang suci tadi, dia pakai apa? Dia pakai kasut. Kasut brand apa? Jangan tanya. Maknanya dia pakai kasut lah. Walaupun seorang Rasul, dia tetap berusaha untuk memakai sesuatu elak daripada tercedera. Bukan kalau dia Rasul ni tak payah pakai apa, dia kebal kaki dia. Tak ada. Dia pun pakai kasut.
Tapi dia tak tahu yang dia nak naik ke tempat api tu, tempat tu suci. Sebab itu Allah Ta'ala kata apa? Ikhla' fakhla'na ilaik. Allah kata, buka kasutmu. Kenapa kena buka kasut dia tu? Al-Imam At-Tabari mendatangkan tafsiran, dia kata pendapat pertama kerana kasut itu ada najis, ini pendapat. Yang kedua dia kata kalau dia pakai kasut, nanti kaki dia akan terlindung dengan kasut lah. Jadi tempat tu kan tempat yang suci, jadi eloklah buka kasut tu supaya kaki menyentuh lembah tua itu. Ini adalah pendapat. Tafsiran yang kedua ni lebih dipilih oleh Imam At-Tabari. Jelas tuan-tuan rahimani wa rahimakumullah. Macam tuan-tuan pergi ke Mekah lah, tuan-tuan nak tawaf, boleh tak pakai kasut? Boleh, tak jadi masalah. Tapi bukanlah kasut macam kita faham kasut yang berdebak besar tu, pakai sarung boleh. Tapi kerana tempat tu mulia, elok kita buka aja kasut. Jadi Nabi Musa, Allah perintahkan dia buka kasut. Kenapa? Innaka bil wadil muqaddasi tuwa, kerana engkau sekarang berada di lembah tua yang suci. Okey, jadi kita dapatlah jawapan yang mana api yang Nabi Musa jumpa tu adalah di sebelah kanan Gunung Tursina. Tempat tu nama apa? Lembah Tua. Lembah Tua yang suci. Okey, untuk lengkapkan lagi maklumat itu, mari kita rujuk kembali surah Al-Qasas, surah 28 ayat 30. Okey, dalam ayat 30 surah Al-Qasas ini kita akan mendapati setelah Nabi Musa dia berada dekat lembah tua tu, dia dah buka kasut dia, tempat tu suci, Allah terangkan lagi. Saya terus kepada ayat, kita kena tengok ayat 30 surah Al-Qasas. Allah kata falamma ataha nudi min syati'il wadil aiman, maka ketika Musa dia sampai ke tempat api itu, di mana tuan-tuan dan puan-puan? Di lembah tua tadi itu, dia diseru dari tepi sebelah kanan. Faham tak? Maksudnya dia sampai dekat lembah tua tu, suara tu kan ada kiri kanan. Dia dengar suara tu rupanya di sebelah kanan lembah tua tu. Okey, jelas setakat ni boleh faham? Kemudian Allah jelaskan lagi kawasan yang Nabi Musa sampai tu, Allah kata fil buqatil mubarakah, di tempat yang dilimpahi berkat. Maknanya kawasan yang duduk tempat lembah tua tadi, Allah berkati tempat itu, termasuklah Gunung Tursina itulah. Dibaca lagi ayat ni, rupa-rupanya suara itu daripada mana? Min syajarah, dari arah sebatang pokok. Jelas? Tuan-tuan jangan carilah pokok ni, dah tak ada. Wallahu alam, adakah masih ada pokok tu dekat lembah tua tu? Wallahu alam. Jadi apabila kita gabungkan ayat 8 surah Semut ini dengan ayat-ayat lain, dapatlah kita maklumat ini. Nampak tak gambar rajah tu? Nampak? Yang warna merah bulat kat bawah tu, itu adalah Gunung Tursina. Kuning dan biru tu kiri kanan. Jadi lembah tua tu kat mana? Yang nombor 4 tu. Okey, nombor 4 tu lembah tua. Tak nampak? Nampak ke tak nampak? Kalau tak nampak ni maknanya memang tak nampak lah.
Nombor 4 tu yang lembah tua yang anak panah hitam tu. Itu lembah tua. So suara tadi sebelah mana? Sebelah kanan lembah tua. Dekat situ ada sebatang pokok. Daripada arah itulah yang dengar suara seruan tadi dari Allah Azza wa Jalla. Okey? Dah jelas? Okey, wallahu taala a'lam. Ini sedikit rujukan penyelidikan yang dapat sempat saya kongsikan. Allah lebih mengetahui di manakah sebenar-benarnya lokasi itu. Okey, kita sambung lagi. Kita lihat perbahasan tentang akhirnya daripada tempat itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah puji dirinya, wa subhanallahi rabbil alamin, maha suci Allah, Rabb, Tuhan seluruh alam. Okey, kita sambung ayat nombor 9. Ayat nombor 9 ni, apa lagi yang Nabi Musa dengar suara yang datang daripada arah pokok tadi tu, sebelah kanan lembah tua tu. Kita baca ayat nombor 9. Ya Musa innahu ana Allah innahu ana Allahul azizul hakim. Okay. Allah berfirman, masa Nabi Musa berada kat situ, Allah kata, wahai Musa. Allah panggil nama Musa. Sesungguhnya aku tu merujuk kepada Allah Azza wa Jalla. Aku ialah yang maha perkasa, aziz. Yang kedua, Al-Hakim, maha bijak sana. Okey, kejap. Okey, kita lanjutkan. Okey, ayat ini menunjukkan kepada kita waktu Nabi Musa nampak api itu, dia dengar Allah memanggil dia, Allah memperkenalkan, Allah memberitahu bahawa Tuhan dia itu adalah Tuhan yang maha perkasa, Al-Aziz. Apa maksud Al-Aziz, yang maha perkasa? Nama Allah Al-Aziz, maha perkasa ni, para ulama membuat kesimpulan ada 3 sudut yang dikatakan macam mana Allah ni maha perkasa. Yang pertama, keperkasaan Allah dari sudut izzatul quwwah, keperkasaan Allah dari sudut kekuatan. Ini yang kita fahamlah. Kalau sebut perkasa apa? Kuat. Itu makna pertama, nama Allah maha perkasa. Keperkasaan Allah yang kedua adalah izzatul imtina'. Allah ni maha perkasa di dalam menghalang. Maksud dia, Allah Ta'ala ni kalau dia nak halang, tak ada siapa boleh halang Allah tu. Contohnya, kalau Allah kata Allah nak halang rezeki kita, tak ada siapa boleh halang Allah untuk Allah halang rezeki orang tu. Contoh, itu makna kedua. Makna yang ketiga adalah izzatul qahri wal ghalabah, keperkasaan Allah di dalam bab mengalahkan. Maknanya Allah Ta'ala ni, kalau dia nak kalahkan sesiapa, tak ada siapa boleh
kalahkan Allah. Itu dari sudut keperkasaan secara ringkas. Okey. Yang kedua, dia punya perbincangan dia dalam banyak-banyak nama Allah ni, kenapa Allah kenalkan dia tu Maha Perkasa? Nanti kita akan dapat jawapan pada ayat nombor 10, tapi bukan pagi ni, esok, kerana Nabi Musa dia balik ke Mesir tu, dia bukan balik untuk berhari raya. Faham tak? Dia balik ada misi. Misi dia apa? Dia kena jumpa Firaun. Jadi sebelum dia bertentang mata dengan Firaun, maka Allah kenalkan dulu dia ada Tuhan. Tuhan yang maha hebat, Tuhan yang maha perkasa. Okey, jelas Yang nama kedua Al-Hakim, apa maksud Al-Hakim? Al-Hakim, maha bijaksananya Allah ini merujuk kepada dua sudut. Yang pertama, Al-Hikmatu fi khilqih, kebijaksanaan Allah dalam penciptaannya. Maknanya Allah Ta'ala ni kalau diciptakan makhluk dia, semua ada hikmah dia. Kenapa diciptakan dia ni lelaki? Kenapa dia lantik Musa jadi Rasul? Kenapa ada watak Firaun? Kenapa ada watak Donald Trump? Contoh kan, kenapa tak mati-mati Donald Trump tu? Contoh. Hebat sangat ke dia? Contoh. Kita kata Allah yang telah menciptakan makhluk dia pasti ada sebab, kerana Allah tu maha bijak sana. Okey. Hikmah yang kedua dari sudut al-hikmatu fi syar'ihi wa amri, bijaksananya Allah ini dalam syariat dan perintahnya. Maknanya kalau orang tanya, kenapalah disuruh puasa 6 lagi lepas bulan Syawal? Tak cukup ke 30 hari bulan Ramadan? Disuruh pula lah, digalakkan puasa 6. Kita kata Allah lah yang mensyariatkan. Bagus, sambung lagi 6 hari bulan Syawal. Sebab apa? Sebab Allah lah yang Maha Al-Hakim. Okay, setakat ni jelas sebagai satu contoh. Sebab kalau kita kenal Allah Al-Hakim ni, kita seronok nak sembahyang, seronok nak berpuasa dan sebagainya. Okay. Jadi para ulama membuat kesimpulan, kenapa Allah kenalkan Musa ni dua nama ni? Sebab Musa nak jumpa Firaun, nanti kita akan tengok macam mana. Jadi apabila Musa ni dia kenal Tuhan dia maha perkasa, maha hikmah, kan? Kenapa nak kena jumpa Firaun lagi? Sebab sebelum ni kan Firaun cari dia, keluar notis untuk tangkap dan bunuh dia. Allah tu yang telah mensyariatkan, lantik dia jadi Rasul, mesti ada sebab. Okey, para ulama kata, kenapa Allah gabungkan dua nama ni? Perkasa, maha bijaksana. Jika seorang raja, Allah tu kan raja bagi segala raja. Kalau raja ni dia perkasa tapi tak bijaksana, apa akan jadi kepada raja tu? Dia ada kuasa, duit banyak, tapi dia tak cerdik lah. Apa jadi? Mungkin dia aniaya orang, mungkin dia zalim dan sebagainya. Tapi kalau raja tu pula dia seorang yang arif, lagi bijaksana, tapi dia lembek, tak perkasa, apa berlaku kepada dia? Dia pula dibuli pula, kan? Arahan dia tak diikuti. Tetapi Allah ada dua-dua nama dan sifat itu. So Nabi Allah Musa ingat dua nama ni. Okey, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan ayat yang ke-10 hari esok insya-Allah. Cukuplah 20 minit ni.
Moga-moga semakin bertambah faham, semakin seronok untuk kita terus mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Dan kita sudahi pengisian kita pada pagi ini dengan tasbih penghapusan dosa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.